Satu perkara yang cukup menyejukkan hati bila kita tengok perkongsian terbaru daripada pelakon Nora Danish kat TikTok dia. Walaupun nampak ringkas, tapi sebenarnya apa yang dia sampaikan tu sangat mendalam dan bermakna untuk kita semua. Nora, yang sekarang dah berumur 44 tahun, ada kongsikan satu zikir yang bagi dia sangat istimewa. Bagi Nora, zikir ni macam satu kewajipan untuk kita hafal dan baca setiap hari tanpa gagal. Dia rasa zikir ni sangat power sebab maksud dia merangkumi segala-galanya yang kita perlukan sebagai seorang Islam. Bukan setakat untuk kebaikan kat dunia ni saja, tapi paling penting sebagai bekalan di akhirat sana nanti. Bila dengar cara Nora bercerita, kita boleh rasa betapa dia sangat menghargai ketenangan yang datang daripada amalan zikir ni. Ia bukan sekadar kata-kata, tapi satu doa yang sangat dekat dengan jiwa. Menjengah ke ruangan komen pula, ramai netizen yang rasa terinspirasi dengan perubahan dan perkongsian Nora. Ramai yang puji dia sebab sekarang dia makin kerap berkongsi ilmu agama dan perkara-perkara positif kat media sosial. Malah, ramai juga pengikut dia yang akui memang amalkan zikir yang sama setiap kali lepas selesai solat fardu 5 waktu. Rasa tenang sangat bila tengok selebriti macam Nora Danish gunakan platform dia untuk ajak kita semua ingat pada Tuhan dan cari keberkatan hidup. Benda yang baik macam ni memang patut kita jadikan contoh dan amalkan sama-sama dalam rutin harian kita. Zikir ni sebenarnya ubat paling mujarab untuk hati yang tengah gundah atau penat dengan urusan dunia. Korang pun ada tak satu zikir atau doa kegemaran yang memang korang wajib baca setiap hari? Jom tulis kat ruangan komen, mana tahu perkongsian korang pun boleh jadi asbab kebaikan untuk orang lain juga. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi